Bon. Bon, naik Bon. Tu lah sorry hari Bon tak apa-apa sihat sangat. Tapi Bon tak demam. Oh. Cuma batuk-batuk sikit lah. Okey. Aduh. Naik Bon. Tu lah datang sini ingat rasa macam nak makan apa? Soto. Oh, soto. Cuaca lain macam sekarang ni. Cuaca betul lah Bon, lain macam sekarang ni Bon. Kes influenza, apa semua kena jaga. Lebih-lebih lagi kalau budak-budak. Itulah. Risau juga anak Bon kan. Oh. Kita bawa keluar pergi jalan pergi sana pergi sini. Ya. Tak jauh lah, janganlah ada apa jangkit influenza ke apa semua. Betul lah Bon. Air cuti ke apa ni? Hari ni cuti Bon. Cuti tu hari datang makan kat sini tu Bon. Yalah. Sisiko ni sedap masakan dia Bon. Ya betul. Bon lupa nak beli mask. Ingat nak cari mask. Yelah, musim-musim macam ni Bon sepatutnya kena pakai mask. Okey. Yelah kita takut kan, takut berjangkit ke. Nanti kan berjangkit dengan air payah. Kan. Itu kata. Sorry oi. Tak apa. Bon batuk. Mana tukang order ni? Kakak order kakak. Itu lah. Kenapa ni? Kenapa batuk ni? Batuk kau ni. Apa hal? Apa hal batuk-batuk? Apa hal batuk-batuk depan orang ni? Apalah batuk? Musim-musim influenza ni selamba batuk. Air kenal dia ke? Tak kenal. Tak kenal Bon. Macam perut. Itu lah. Kakak order jap sini. Kakak sikit. Kakak kenal ke budak tadi tu? Tak kenal. Bahaya lah dia kan? Bahaya Bon. Aduh, order air batuk satu. Air batuk pula. Apa ni? Air teh panas lah. Soto ayam separuh. Ayam separuh? Soto ayam je. Soto ayam. Buat separuh je ni order betul bukan berlakonan Teruk betul perangai dia Teruk sangat Bon. Saya rasa dia mesti nak menyampaikan penyakit dekat air ni. Rasa dia macam tu lah Bon. Teruk betul macam-macam Bon. Lalu dia bodoh.